Tular satu video di aplikasi TikTok yang memaparkan pelakon dan penyanyi popular Bella Astila bersama anak-anaknya serta beberapa rakan ketika berada di Aquaria KLCC menarik perhatian ramai kalibat ahli Parlimen Muar Syed Saddiq turut kelihatan bersama mereka. Kehadiran mereka bersama telah mencetuskan pelbagai reaksi daripada para peminat. Ramai yang teruja dan mula mendoakan agar hubungan Bella dan Syed Saddiq membawa ke jenjang pelami. Tengok habis Syed Saddiq. Dah biasa buat place. Dia tak nak pas bro tu weh. Verdict. No, I would really like this. Dia tak manis sangat. Sudah kan? Okay, lepas ni Say All About You. Cik cakap Bella pergi Brazil. Apa pula Brazil pula? Jack tu sebab dia cakap nak main badminton sama. Kita jadi ke badminton? Yang Jack. Kalau kita main badminton, Bella akan suruh ni buat lah. Sebab ni nak main badminton, dia hanya jadi cheerleader kat sebelah. Oh, ini yang masa tu betul. Sporting love. Balik habis. Korang ni comel lah. Tapi nak tanya korang. Korang rasa korang je keperlukan vitamin? Bella sendiri pun perlukan vitamin. Oh my god. Sorry. Main-main eh. Tuangkan ni. Jangan apa gelak. Akan frekuensi. Dah. Okay. Okay, thank you. Bye-bye. Jumpa lagi. Thank you so much. Okay. Last word for tonight, Bella. Last word for your friends. Last word. Bukan lele. Sabar terbaik le. Okay, thank you so much. Bye. Jumpa lagi ya. Thank you. Right. Tak dapat follow Begitas guys. Right. Tak dapat follow, sorry. Okay, thank you. Pakai seatbelt. Kena pakai ke? Kena pakai. Wajib ke? Ni tak patuh undang-undang. Polis. Bella tak patuh undang-undang. Saman dia. Saya tak kat abang polis sangat. Okay. Dekat depan belakang kena pakai. Mana ada belakang tak pakai? Wajib lah. Yelah, so kalau accident, orang belakang okey lah. Okay, faham. Hey. Budak-budak zaman sekarang kan. Tak biar budak-budak zaman sekarang. Semua dah cakap you kena gunting rambut. Sebab kali terakhir gunting rambut, Bella yang paksa. Jack, tepi Jack. Jangan masuk Jack. Tepi Jack. So kena gunting rambut macam mana pula kali ni? Seorang lagi masuk. Minta rambut baru. Tak. Bella dia rambut dalam 2002. Dia kalau guna rambut sini tak boleh. Bunuh Jack. Bunuh. Tak, okey nanti Bella bawa. Relax. Bila, okey. Okey, nanti Bella bawa dia. Dia gunting rambut. Tepat tapi okey. Nak gimana? Bella minta
kerja, tak tahu dapat ke tak. Dah hantar dah. Boleh ke? Resume dah hantar Dah dah? hantar dah. Hari ni baju kurung. Tapi tak dapat lagi apa-apa. Dia minta kerja sebagai aduh Suria hati. Aku nak kacau, bila ke kacau balik. Jangan percaya yang Mak Ani. Resume, ya betul. Ya jawatan itu yang diminta. Matilah kau tahu. Sekejap I bagi balik kat Jack. Mana je? Ambil balik phone ni. Kerja sebagai Suriahati, ya. Kontrak dia seumur hidup. Siapa mau bergambar dengan Bella, sebut nak. Siapa mau bergambar sama Bella, sebut nak di sana. I tak warning kali kan. I tak warning dia. Nak kau. Itulah. Tak apa, nanti I slow talk dengan Galing. Okay? Oh, Galing kamu punya ke tu? Sarara Daisy. Serius dah? Galing single tau. Serius. Ya. Galing kata okey. Okey. Alright. Alright. Ditarik keluar. Alright. Mari. Pa. Oh, share. Bagilah anak ikan tu nak viral. Anak ikan mana? Oh, handsome kali. Memanglah sebab Hai. Kakak balik. Tadi I dah tunjuk muka dah. I macam I punya makeup pun dah luntur dah. Tak ada, I tak pakai makeup lagi. Sekarang I tak pakai makeup. Dulu masa zaman remaja I pakai makeup. So dulu kan kita orang muncul depan TV kan. So banyak guna makeup. Dulu masa Min muda, Min suka keluar TV. Sekarang dah tak lah. Belakang I rasa I suka macam ni. I suka belakang tabir. I suka. I enjoy. Bagus. Tapi itu memang betul. Dia memang sangat penyabar untuk melayan semua orang. Gambar. Semua gambar sini. Semua orang nak bergambar guys. I pun dah pening dah.